Nak buat simpanan memang kena paksa. Kita tak perlu tunggu untuk bersedia. Masa kecil-kecil dulu, mak ayah kita akan paksa kita gosok gigi. Betul tak? Tapi, bila kita dah jadi rutin, kita dah jadi habit untuk buat perkara yang betul. Sama juga dengan simpanan, tuan-puan. Untuk kita bina habit menyimpan, kita kena paksa dulu diri untuk menyimpan. Ya, memang tak mudah. Tetapi, sebab itulah kita kena paksa diri kita simpan walaupun RM1. Kalau kita tak pernah berjaya simpan dalam bentuk duit, kita kena simpan dalam bentuk emas. Itu sebab sang guru saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, nafsu manusia ini tuan-puan, kalau nampak duit akan mudah berbelanja. Tapi, bila kita nampak emas, kita akan rasa lagi nak simpan dan nak simpan. Itulah kelebihan emas tuan-puan. Kalau tak percaya, tuan-puan kena mula dahulu. Kalau tuan-puan tak boleh simpan dalam emas yang besar, mula dahulu dengan bajet yang kecil. Di Public Gold, kita boleh menyimpan emas serendah RM100 sahaja. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.